Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So video kali ni hampa nak tahu Najib nak buat apa? Dia nak buat stationery haul. Cerah, tapi Najib dah buka dia punya parcel. Satu parcel je. So apa yang ada dalam ni, jom kita tengok. Let's go. Cerah. 25 item tak silap. Satu kedai je. Jadi hampa tak lupa ni kalau hampa nak check out kedai yang lain ko. Okay, ni first. Ini notebook. Ada ring kat belakang ni. Ni ambil ni random. Ha gitu. Ha kan comel dalam dia. Oh dia jenis plain. Dia jenis kosong macam ni. Okay, buku yang kedua. Yang ni mini notebook kot. Tapi dia jenis ring kat tepi ni. Ini Najib ambil yang titik punya. Random juga. Dalam dia ada line. Okay, next. Dia punya memo pad. So boleh buat note kat sini. Dia tak ada gam. Dia just tarik macam tu. Okay, next. Najib beli sticky note. Dia ada 4 color. Tempel ni. Gam dia macam tak kuat sangat gam dia. Lepas tu ni Najib beli memo pad juga yang ni. Yang ni tak ada ring. Oh ada line. Yang ni Najib ambil yang ada line. Cantik. Dia macam kosong. Dia tak ada corak. Tempel stiker kat sini kau nak lukis-lukis kau kan. Okay, next. Punya ring kat hujung. Hujung kat atas ni. Cantik lah. Bahagian depan dia kerah macam ni. Kulit ni dia tak ada lah. Dia macam jernih sangat. Dalam dia macam ni. Lepas tu gunting. Dia ambil saiz M. Tak silap M. Dia punya gunting hilang guys. Ada yang Najib beli kat kedai Epo macam ni. Sebiji macam ni. Entahlah. Dapat pegang dia macam transparent. Dia terterai ya. Makan kedua unting ni. Oh, tajam. Okay, next. Wah, ni untuk banyak. Najib selalu beli yang awan. Dia macam kereta kan. Corak kereta. Bagi kitchen. Macam ni. Comelnya. Ini je ambil biri-biri. Dia terai. Dia makan kedok macam gunting tadi. Dia punya mata nak ke atas. Terlindung lah nak guna kan. Ni je lindung macam ni. Ni pun sama juga. Dia punya mata ke atas. Ya kan. Dia lindung. Dia punya bel kat belah kita. Dia macam tu. Tajam. Lepas tu ini sticky note. First time Najib beli sticky note yang jenis full gum. Cantiknya. Dia punya colour purple tu macam purple lilac. Dia tak ada lah terang. Cara guna dia, nampak tak lubang ni? Kau letak dalam ni. Nak guna dia tarik macam ni. Dia keluar. Gitu. Full gum. Next. Najib ambil kitchen. Melody. Next. Yang ni Najib ambil magnetic bookmark. Inilah comel. Hitam ni. Ni lah magnet dia. Dia lekat ke tak? Macam ni. Lekat lah. Lekat. Nampak tak kat atas tu? Ni. So, pun senang lah nak selok buku kan. Next. Ni. Ini Najib ambil paper clip. Ni dia bagi random. Transparent dengan yang dia punya colour. Najib ambil yang colour. Macam ni cara guna dia. Okay, ni yang kertas. Contohnya kertas A4. Apa bayangkan lah yang kertas A4. Okay, dia tak tebal sangat. Lepas tu, apa kepik sini. Dia macam tu. Stapler tebal-tebal tak boleh kan. Tu guna ni. Sangatlah membantu. Tapi dia just hujung saja. Tengah pun boleh. Tapi better hujung lah. Hujung atas.
Dia macam perfect lah sikit. Okay, next. Taruh. Mini stapler. Ada kalangan kitchen. So, tak adalah hilang kan. Okay, cerai guna. Dia berkesan. Dia je tak beli ubat dia. Kadang cari pula. Aduh. Okay guys, dah jumpa. Macam ada ubat yang biasa yang selalu guna kat stapler besar tu. Weh. Tak muat. Ini kena kerat. Sat. Meja kerat dulu. A few minutes later. Ni, meja kerat dah 2. Betul. Macam tu. Lepas tu, dia tutup dia. Lekat. Next, pemadam kali putih dengan kali hitam. Tak ada jenama. Dia macam ni je. Dia macam ni je. Color putih hitam. Lepas tu pen color merah 05 aku tak silap. Dia punya mata macam ni. Mata 0.5. Kita try lekat ke tak? Lekat. Dia jenis pen cayang. Next. Ni pensel picit. Random. Meja bilik yang bare punya. Okay, next. Dia ambil correction tape. Kali putih punya. Lepas tu Naja nak ambil semua color. Dia tinggal yang color ni je. Yam. Ni brown. Kaki. Okay, Naja nak try color yam. Yam ni purple. Tengok purple. Ni apa purple? Nampak macam color turquoise. Ni color purple. Yam dia ke arah color nak turquoise kot. Naja silap lah kot. Ni. Yang ni betul. Color nak brown. Ni color. Kita try. Ni brown. Tadi kaki. Ni brown, ni kaki. Yam. Okay, pen yang seterusnya. Yang ni apa? Man. Kat atas ni dia punya boleh padam. Dia punya dakwat pen tu. Macam mana buka? Ni. Okay. Tulik ni cantik. Dia macam ada shiny-shiny ke dekat dia punya ni. Kat bunga tu. Okay, dia kata ni pemadam dia kan. Kita cara guna. Berkesan geduk ni. Naja letak macam ni Ni Naja nak try padam yang ni. Kita try padam. Weh. Boleh lah. Bersih lah kalau tuanya kuat. Hilang tu pun. Ni Naja nak try pen hard color lain. Yang lain tak boleh. Tengok dia tak keluar. Dia kena pen dia juga kot. Ini pen dia. Tengok keluar. Serius keluar. Hak merah tak keluar. Next, dia ambil pemaris. Dia ingatkan dia lembut tau. Dia jenis keras. Tebal. Ni baru dapat comel. TV. Okay, next. Ini Naja ambil pen gum. Ni tak tahu dia berkesan ke tak. Kita try. Dia punya hujung sini. Kena tekan tau. Baru dia keluar gum. Kita lekat kat sini. Dia tak aduk lah kuat sangat. Macam sticky note tadi tu. Kena bagi kering dulu kot. Next. Naja terpaksa cepat tau. Sebab memori kamera Naja nak habis. Yang ni Naja beli yang dual highlighter. Ada 6 batang. 12 color Dia lain-lain color. Dia ada atas dengan bawah. Jadi 12 color. Ini color pink. Color purple. Dia tak ada besar sangat dia punya mata. Okay, next. Ni Naja beli pen kot, tak silap. Color hitam. Next, Naja ambil pen Lokso. Naja tak pernah ada Lokso. Saya dapat datang lah ni. Comel. Color pink. Tempat pegang ni kan. Dia macam span-span tu lembut.
lihat ni color hitam. Semua color hitam. Dia bukan color merah ke biru ke, tak ada. Next, cerah. Ada 6 pieces color hitam. Wih, comelnya. Semua ni berlainan corak tau. Dia punya color hitam semua. Okay, lepas tu ni Najah ambil color warna-warni 9 color 0.5 juga. Banyakkan Najah ambil pen 0.5. Cantiknya color pink ni. Lepas tu highlighter. Kita ada satu. Color dia cantik, menarik. Okay, ni color dia. Last item highlighter. Dia ambil shining. Dia try dia shining ke tak? Ini je nak try color biru. Nampak tak? Tak nampak kan? Kurang lah nampak dia punya shining. Saat ni je try suluh dengan ni cahaya. Nampak tak? Nampak lah sikit. Dia pun tak tahu lah shiny ke tak. Tapi kalau depan-depan ni, bila suluh dia nampak. Last item untuk video kali ni. So that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Have a nice video. Bye.